Mengapa kebanyakan orang gagal dalam perjalanan menuju kekayaan dan bagaimana menghindarinya? Bayangkan satu ketika dunia di sekeliling Anda kelihatan bersekutu menentang Anda. Mungkin itu adalah bilik penuh dengan suara skeptis, orang-orang yang mempertanyakan keputusan Anda, atau mungkin itu adalah kesunyian yang menyakitkan dari kesendirian, di mana sahabat Anda hanyalah bayang-bayang dingin ketidakpastian. Inilah saat yang paling kritikal dalam wujud manusia, apabila garis halus antara kegagalan dan kejayaan tidak ditentukan oleh takdir, tetapi oleh keputusan untuk terus percaya, walaupun tiada siapa yang lain mempercayai Anda. Inilah definisi sebenar kekuatan. Kekuatan yang melampaui keadaan, mengatasi halangan dan mengubah hidup. Salah satu pencipta besar falsafah kejayaan, Napoleon Hill, pernah berkata, apa sahaja yang difikirkan dan dipercayai oleh minda, ia boleh dicapai. Dan dia betul. Rahsianya bukan pada apa yang orang lain fikir tentang Anda. Ia terletak pada apa yang Anda fikir tentang diri sendiri. Setiap pencapaian besar dalam sejarah manusia dibina oleh lelaki dan wanita yang enggan meninggalkan visi mereka, walaupun semua orang di sekeliling mereka berkata bahawa ia mustahil. Fikirkan Thomas Edison yang menghadapi ribuan kegagalan sebelum menerangi dunia dengan mentol elektrik. Dia tahu bahawa setiap percubaan yang gagal adalah sebenarnya langkah yang diperlukan menuju kejayaan. Keyakinannya yang tidak tergoyahkan tidak datang daripada tepukan tangan atau pengiktirafan luaran, tetapi daripada sesuatu yang lebih mendalam, keyakinan mutlak kepada apa yang dia percayai mungkin. Tetapi apakah keyakinan ini? Ia bukan harapan samar-samar atau keinginan sementara. Ia adalah nyalaan dalam diri, disokong oleh tujuan dan disiplin, yang mampu menahan badai paling ganas. Di sinilah perjalanan kita bermula. Untuk memahami kuasa mempercayai diri sendiri, kita mesti menyelami kedalaman mentaliti, tanah subur, di mana semua pencapaian besar ditanam. Mentaliti adalah kanta di mana kita melihat dunia. Jika Anda melihat masa depan dengan rasa takut, Anda akan melihat halangan di setiap sudut. Tetapi jika Anda melihatnya dengan keberanian dan tekad, Anda akan melihat peluang di tempat-tempat di mana orang lain hanya melihat kesukaran. Henry Ford, ikon lain yang visinya mengubah aliran industri, menghadapi kritikan tanpa henti semasa membina kereta pertama yang terjangkau untuk masa. Orang ramai mengejeknya, mengatakan idenya tidak realistik dan mustahil dilaksanakan. Namun, Ford tidak melihat apa yang orang lain lihat. Dia membayangkan dunia di mana semua orang boleh bergerak bebas. Mentaliti inovatifnya dan keyakinan yang tidak tergoyahkan menjadikannya salah satu usahawan paling berpengaruh sepanjang zaman. Dan di sini ada pelajaran pertama. Orang pertama yang perlu diyakinkan adalah diri sendiri. Tidak kira betapa cemerlang ide Anda, jika Anda tidak mempercayainya, tiada siapa yang lain akan melakukannya. Keyakinan adalah bahan api yang mendorong tindakan, dan tanpanya, sehingga rancangan yang paling teliti pun akan lumpuh. Fikirkan Walt Disney, karyanya hari ini mempesonakan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Pada awalnya, bank dan pelabur menolak visinya tentang taman tema raksasa, menganggapnya mustahil. Namun Disney tahu bahawa imajinasi mempunyai kuasa untuk mencipta dunia sepenuhnya. Dia begitu yakin pada visinya sehingga dia mengorbankan segala-galanya untuk merealisasikannya. Hari ini warisan Disney adalah bukti bahawa mempercayai diri sendiri dapat mengubah impian yang kelihatan mustahil menjadi realiti yang boleh dirasakan. Namun, keyakinan sahaja tidak cukup jika ia tidak berakar pada kejelasan. Ramai orang hanyut dalam kehidupan seperti kapal tanpa kemudi, tanpa destinasi yang jelas. Mereka mempunyai keinginan kabur, ambisi tidak jelas, tetapi jarang bertanya, siapakah saya sebenarnya? Apa yang ingin saya capai? Tanpa kejelasan, kuasa keyakinan hilang dalam gangguan dan cara-cara yang tiada akhir. Abraham Lincoln, salah satu presiden paling dihormati dalam sejarah Amerika, memahami ini lebih baik daripada sesiapa. Dia dibesarkan dalam kemiskinan yang teruk, menghadapi kegagalan pribadi dan politik yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan misinya untuk menyatukan sebuah negara yang terpecah. Kejelasan matlamatnya, mengakhiri perhambaan dan mempertahankan kesatuan, membimbing setiap keputusannya.
walaupun dalam saat-saat paling gelap. Jadi bagaimana kita membangunkan kejelasan ini? Kita mula dengan bertanya soalan-soalan yang sukar. Siapakah kita di luar gelaran, peranan dan jangkaan sosial? Apakah yang benar-benar penting bagi kita? Apabila jawapan ini muncul, ia menjadi kompas yang membimbing pilihan harian kita. Sudah tentu, mencari kejelasan ini tidak mudah. Ia memerlukan introspeksi, kerentanan, dan yang paling penting, keberanian untuk menghadapi kebenaran yang tidak selesa. Tetapi seperti tukang yang membentuk batu kasar untuk mendedahkan keindahan tersembunyi di dalamnya, kita mesti terus bekerja keras untuk membentuk identiti dan tujuan kita. Apabila kejelasan teguh ditegakkan, visi muncul. Visi adalah mercu suar yang menerangi jalan kita, imej mental yang hidup tentang masa depan yang kita bertekad untuk cipta. Martin Luther King Jr., yang kata-katanya masih bergema hingga hari ini, tidak hanya bermimpi tentang dunia yang lebih baik, dia melihat dunia itu dengan sangat jelas sehingga dia menginspirasi berjuta-juta orang untuk berkongsi visinya. Dia tidak hanya bercakap tentang kesamarataan kaum. Dia melukis gambar mental kanak-kanak dari kaum yang berbeza bermain bersama, saudara mara berjalan berdampingan dalam harmoni. Visi ini begitu kuat sehingga ia mengatasi halangan budaya, politik dan emosi, memobilisasi seluruh bangsa menuju perubahan. Namun visi seinspiratif manapun tetap tidak bergerak tanpa tindakan. Berapa ramai orang yang Anda kenali dengan idea-idea hebat tetapi tidak pernah mengambil langkah pertama. Tindakan adalah pemangkin yang menukar visi menjadi realiti. Andrew Carnegie, Raja Keluli, memahami ini dengan mendalam. Dia tahu bahawa sehebat manapun visinya untuk mencipta industri revolusioner, tiada apa yang akan berlaku tanpa kerja keras dan pelaksanaan yang konsisten. Carnegie tidak hanya bermimpi, dia bertindak. Dia belajar, beradaptasi, menyesuaikan strategi dan tidak pernah puas dengan status quo. Kombinasi visi dan tindakan inilah yang membawanya ke puncak. Di sini kita sampai kepada prinsip asas lain, disiplin. Disiplin bukan hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, ia adalah melakukannya walaupun tiada siapa yang melihat apabila jalan sukar dan sunyi. Disiplin adalah otot yang menguatkan ketabahan kita. Ibu Teresa dari Kalkuta yang dedikasinya kepada orang miskin dan yang memerlukan telah meninggalkan kesan pada generasi, hidup dengan disiplin yang ketat. Dia bangun setiap hari sebelum subuh, menghabiskan berjam-jam berdoa, dan kemudian keluar untuk berkhidmat kepada mereka yang banyak orang tinggalkan. Rutinnya mungkin tidak glamour, tetapi sempurna dalam keselarasannya. Dan disiplin inilah yang membolehkannya memberi kesan kepada banyak kehidupan. Disiplin dan rasa syukur berjalan bersama-sama. Sementara disiplin membuat kita fokus, rasa syukur menyambungkan kita dengan masa kini, mengingatkan kita untuk merayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Kerap kali kita begitu terfokus pada matlamat seterusnya sehingga kita lupa menghargai kemajuan yang telah dicapai. Fikirkan Steve Jobs, pengasas Apple yang merevolusi teknologi moden. Dia menghadapi kegagalan yang monumental, termasuk diberhentikan daripada syarikat yang dia tolong asaskan. Namun, dia sentiasa menunjukkan rasa syukur atas pelajaran yang dipelajari daripada masa-masa sukar itu. Apabila dia kembali ke Apple beberapa tahun kemudian, dia membawa bersamanya hikmah dari ujian-ujian itu, memimpin syarikat ke tahap inovasi baru. Rasa syukur juga mengajar kita untuk fleksibel, menerima perubahan tanpa takut. Kemampuan beradaptasi adalah ciri penting bagi mereka yang ingin berkembang dalam dunia yang sentiasa berubah. Charles Darwin, yang teori evolusinya selama-lamanya mengubah kefahaman kita tentang kehidupan, menekankan bahawa yang terkuat bukanlah yang terselamat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Ini berlaku untuk alam semula jadi, serta perniagaan, hubungan manusia dan perkembangan pribadi. Menjadi fleksibel bermakna bersedia untuk belajar, beradaptasi dan mencipta semula diri sendiri setiap kali diperlukan. Ia bermakna menerima bahawa kegagalan bukanlah penghujungnya, tetapi bahagian daripada proses. Dan apabila kegagalan tidak dapat dielakkan datang, ketahananlah yang akan mengekalkan kita berdiri. Ketahanan bukanlah ketiadaan rasa sakit.
Ia adalah keupayaan untuk terus maju walaupun dalam rasa sakit. Nelson Mandela, selepas 27 tahun dipenjarakan secara tidak adil, keluar bukan dengan dendam, tetapi dengan semangat rekonsiliasi dan perdamaian yang tidak tergoyahkan. Dia tahu bahawa kebencian hanya akan memperpanjangkan kitaran pemusnahan. Jadi dia memilih jalan yang lebih sukar, pengampunan. Ketahanannya bukan sahaja membebaskan sebuah negara, tetapi juga menjadi pengingat yang berkuasa bahawa kita boleh mengatasi apa sahaja selagi kita mengekalkan integriti dan tujuan. Akhirnya kita sampai kepada elemen terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pembelajaran berterusan. Mereka yang mencapai ketinggian besar tidak pernah berhenti belajar. Mereka sentiasa mencari pengetahuan baru, mempertajam kemahiran dan memperluaskan pandangan mereka. Albert Einstein, yang jeniusnya terus menakjubkan saintis dan ahli falsafah, hingga hari ini pernah berkata, "Saya tidak mempunyai bakat istimewa, saya hanya sangat ingin tahu." Rasa ingin tahu yang tidak pernah puas ini mendorongnya untuk mempertanyakan dogma, meneroka wilayah-wilayah yang belum diterokai, dan membuka pintu-pintu yang pernah dianggap selamanya tertutup. Jadi pembaca yang dikasihi, mari kembali ke permulaan cerita ini. Adakah Anda bersedia untuk percaya pada diri sendiri, walaupun tiada siapa yang lain mempercayai Anda? Adakah Anda bersedia untuk memupuk mentaliti yang tangguh, menutrisi keyakinan Anda dengan kejelasan, mengkristalkan visi Anda, bertindak dengan disiplin, mengamalkan rasa syukur, menerima perubahan, menunjukkan ketahanan, dan tidak pernah berhenti belajar? Jika jawapannya maka Anda telah mengambil langkah pertama menuju kecemerlangan. Ingatlah, kuasa untuk percaya pada diri sendiri apabila tiada siapa yang lain mempercayai Anda tidak diberikan, ia diperolehi. Ia dihasilkan dalam pertempuran melawan keraguan, ketakutan dan had-had yang kita tetapkan sendiri. Ia disokong oleh komitmen yang tidak tergoyahkan kepada impian Anda dan kesedaran bahawa di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang mampu menggerakkan gunung. Jadi bangkitlah, tegakkan tubuh Anda dan teruskan langkah. Dunia mungkin tidak memahami sekarang, tetapi mereka akan merasakan kesan daripada ketetapan hati Anda. Kerana pada akhirnya had tunggal untuk apa yang boleh Anda capai adalah saiz keyakinan Anda kepada diri sendiri.